Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia tuan pengurusi majlis, tuan speaker, div-div kehormat, hadirin hadirat sekalian. Masa sangat menceburui kita. Walaupun banyak perkara yang ingin saya bicarakan pada hari ini, pada petang ini sangat penting sebenarnya. Kita dah dengar tadi rintihan daripada ramai pihak, petani, nelayan, warga OKU, wanita dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita membicarakan tentang masalah rakyat, kita juga jangan lupa bahawasanya siasah itu, politik itu ada banyak tingkat, kata Imam Al-Ghazali. Ada siasah untuk para pemimpin, ada siasah untuk para ulama, ada siasah untuk rakyat. Ada pertimbangan-pertimbangan politik yang memang orang rakyat biasa tidak mampu memahami kecuali penguasa kerana mereka berada di tahap yang tinggi. Dan antara cabaran penting yang mempengaruhi kepada kita semua pada hari ini, yang mempengaruhi ke semua nelayan, petani, pesawah, orang biasa, ialah cabaran yang saya ingin bangkitkan di sini, ialah cabaran yang bersifat geopolitik. Saya ada sifir politik yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. 20, 30, 50. Pemberat dia. 20% ialah isu-isu politik yang melibatkan dalaman. Pertelingkahan antara UMNO dan PAS, Amanah dan PAS, DAP dan PAS. 20% je kesan dia kepada kedaulatan negara kita. 30% lagi ialah isu politik nasional, 1MDB, Felda, Global Ventures dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada pemberat 50% yang boleh memakan ke semua pemberat-pemberat yang tadi itu. Iaitu pemberat yang panggil geopolitik, iaitu politik serantau dan global. Harga ringgit jatuh, harga minyak jatuh, harga saham jatuh. Ini adalah permainan geopolitik global antara Amerika dan China. Kita sebagai sebuah negara yang kecil, bak pelanduk yang tersepit di celah antara gajah yang bertarung. Di sini perlukan kebijakan seorang pemimpin itu memahami dalam mengimbangi keperluan rakyat dan juga kedaulatan negara. Dan sedar atau tidak tuan-tuan dan puan-puan, di celah-celah kita bergaduh bercakap sesama sendiri, musuh sudah lama menyelinap. Hutang 1MDB itu dibuat oleh siapa? Goldman Sachs, ini bank perbankan yang terkenal menghancurkan Greece hari itu. Adakah tuan-tuan rasa orang politik UMNO semuanya bijak? Ada para penasihat yang memang punah sihat, yang mengambil kesempatan ke atas kealpaan pemimpin kita untuk kita menanggung hutang yang sebenarnya ingin menjerut kita dari kedaulatan negara, seperti mana Greece lalui beberapa bulan yang lalu, seperti mana Indonesia lalui pada tahun 98. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, tasawur masalah kita pada hari ini ialah kita lupa Malaysia adalah sebuah negara yang kecil, yang mana kita adalah sebuah negara yang menjadi negara pembentengan dalam konflik geopolitik sedunia. Apa itu negara pembentengan? Buffer state. Kita walaupun kecil, kita memegang amanah menjaga salah satu laluan paling penting di dunia ini, iaitu apa? Selat Melaka. Keperluan minyak negara China, Jepun, Korea hampir 80% lalu daripada Selat Melaka. Suka atau tidak tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terbabit dengan krisis geopolitik serantau antara Amerika dan China nanti. Dan di sini mereka mengambil kesempatan ke atas kelemahan perpaduan di negara kita. Sesama kita, Melayu, Islam, sesama bangsa lain, untuk mereka hantar ejen-ejen perosak yang bukan orang biasa, tapi orang bijak pandai, ahli ekonomi, para peguam, para accountant, untuk memastikan Malaysia lemah kedudukannya dari segi ekonomi. Semalam, saya nak cerita pun dalam bahasa Melayu susah sebab benda ni teknikal sikit. Brazil baru saja dia kata downgrade dia punya rating. Nak cakap bahasa Melayu pun susah. Sebab ada mekanisme yang menentukan bahawa keyakinan pelabur pada negara itu ialah dia panggil rating, ya.
indeks lebih kurang. Semalam baru saja diturunkan ke tahap sampah junk. Hanya melalui satu institusi yang dipanggil Standard & Poor's, ada beberapa institusi yang lain, mereka boleh menghancurkan sebuah negara. Ini kekuatan ekonomi imperialis barat. Mereka tak perlu hantar kapal tentera, kapal terbang, kereta kebal. Sebab peperangan itu bermula dengan peperangan ekonomi dahulu. Jadi 1MDB, FGV dan sebagainya ini adalah umpan kepada penjajahan ekonomi yang seterusnya. Kalau kita ada pemimpin negara yang lemah, kalau kita ada pemimpin negara yang tidak mampu menyatukan rakyatnya, maka kita akan jadi mangsa seperti mana Greece, Indonesia dan Brazil semalam. Solusi saya bersetuju dengan Tan Sri Aziz Rahman dalam kita percakaran sesama parti politik Melayu dan Islam dan sesama parti politik bukan Melayu. Kita gunakan kembali Majlis Raja-Raja sebagai pengikat perpaduan masyarakat. Kita perlukan sebuah negara yang stabil dan kukuh. Sebarang perselisihan kecil harus kita ketepikan dalam masa kadang kita nak berhadapan dengan cabaran geopolitik serantau. Ketika mana MH370 hilang, Amerika menghantar 2 kapal dipanggil Poseidon dan Orion. Ni kapal yang buat apa kerja dia? Dia kata nak tolong cari. But they're not just here to find our ship, our airplane. Dia buat sweeping, dia panggil. Sweeping ni apa? Dia buat pemetaan geografi rantau ini. Reconnaissance, dalam bahasa Inggeris dia panggil. Jangan kita lupa tuan-tuan dan puan-puan, Sarawak Report melaporkan Jolong punya 2 pasport Amerika. Siapa yang ada 2 pasport Amerika ni selalunya? Kalau kita baca kajian laporan-laporan yang sebelum ini, spies, mata-mata. Bukan semua orang boleh ada 2 pasport ni. So, sebab itu saya nampak 1MDB bukan isu Datuk Seri Najib, bukan isu UMNO, bukan. Isu kedaulatan negara. Isu yang melibatkan mekanisme menggunakan bank dari luar untuk meraih hutang agar semua rakyat Malaysia terjerat dengan hutang ini. Seperti mana Indonesia dan Greece kena. Jadi, saya harap usul saya seperti dengan Tan Sri Aziz Rahman, masa sangat singkat. Kalau boleh saya nak terang lebih banyak, tapi masa sangat singkat. Mungkin di dalam forum yang lain, insya-Allah. Selain daripada kita menguatkan soft kita dalam parti masing-masing, kita juga harus menggunakan kesempatan yang ada, rakyat Malaysia, rakyat Melayu khususnya, petition kepada raja-raja Melayu kita untuk masuk campur, selesaikan kemelut yang ada pada hari ini. Kerana lambat laun kita juga akan berhadapan dengan situasi yang sama seperti Brazil kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Wan Faisal yang menyuarakan concern yang cukup relevan dengan keadaan kita mewakili sektor intelektual muda. Maaf kerana masa yang mencemburui. Seterusnya Kongres dengan hormat mempersilakan sektor terakhir yang dapat kita santuni pada petang ini, sektor hubungan kaum, yang akan disampaikan Dr. An Wang Seng kepada Kongres pada petang ini. Silakan Dr. An Wang Seng dalam sektor hubungan kaum.